dan Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sepakat dan kolektif menjulang kecemerlangan. Hari ini kita akan membahaskan tentang cara-cara membuat cetakan dari akhir dari awal sampai akhir. First point is, apa yang perlu kita buat pada awal-awalnya adalah, yang pertama perlu sediakan pensel. Okey, apa yang pensel ni kena buat? Of course lah, kita kena buat lakaran. Kita kena buat lakaran terlebih dahulu. Lepas buat lakaran, kita kena buat apa? Kita kena transferkan lakaran kita tadi tu atas lino. Bayangkanlah ni lino Okey, atas lino. Lakaran kita yang ni kita kena transfer atas ni. Okey, seterusnya kita kena ukir lino kita tadi. Yang kita dah transfer tadi tu, yang tu pergi sini, yang kita dah transfer tadi tu kan, kita kena ukir dia balik. Lepas ada pisau pengukir ni, sebenarnya pisau pengukir tu macam ni. Okay, you dah ada lino kan? Pisau pengukir korang tu, okay, korang kena ukir dia satu persatu ikut bentuk yang kita dah transfer tadi. Lepas je kita dah transfer, kita dah ukir apa semua kan, kita kena sediakan cat minyak. Bayangkan ni cat minyak. Okay, ni cat minyak. Okay, ni cat minyak. Okay, kita akan tuang cat minyak tu dulu. Kita akan letak atas, dapat rata lah kalau boleh kan. Lalu kita ambil kita punya penggolek ataupun roller. Okay, lepas kita dah tuangkan warna tu kan, warna cat minyak tadi tu dekat atas. Lepas je cat minyak tu ada dekat tempat yang rata kan, kita kena salutkan cat tu dekat penggelek. Kita akan ambil cat kita, okay, macam ni. Kita gelek-gelekkan dia. Dan lino tadi tu, kita akan gelekkan dia dekat lino tu. Dan akan terhasilnya warna dekat lino tadi yang kita dah ukir. So, tempat yang kita ukir tu kan, dalam tu takkan kena cat. Tetapi tempat yang timbul tu lah yang akan terkena cat. Okey, lepas je kita gelekkan dia kan, kita kena cari satu lagi kertas, kain ke apa ke. Tapi yang selalu gunakan untuk lino ni adalah kertas lah. Yang selalu saya guna kertas beras kalau tak silap kan, yang lembut tu. Ni kertas beras, okey? Not kertas beras lah, tapi saya yang panggil kertas beras sebenarnya. Okey, kertas. Dan kita akan chopkan kertas tu dengan lino ni. Jadi atas kertas beras tadi tu akan terhasillah imej yang kita lakar pada awal-awal tadi. Begitulah kita punya langkah-langkah cetakan. Dia senang je sebenarnya, tapi yang merumitkan bila kita yang bercakap. Kalau kita dah buat ni, senang je, easy peasy lah. Okay, so karya akhir untuk cetakan saya tadi adalah seperti tada! Cantik tak? Macam itulah akhirnya. Yang awalnya dari lakaran, pergi kepada lino, pergi kepada cat, dan kita akan tampal ke atas kertas yang seterusnya lah. Okay, that's all. Bye!